Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di Ubit Datuso China. Rakan-rakan dan sobat-sobat, sebelum kita membahas di video kali ini, mohon dukungan subscribe dan share. Ini kisah sedikit cerita tentang bapak ini yang pernah jumpa makhluk halus. Kisah misteri. Bang, Pak kita menempuh burung ron burung baru. Jadi nyan ke daerah Tanggai Bedu, daerah Teluk Bajan. Okey. Ada yang berdiri ya? Oh, ron naik tak penumpang. Jadi tu kan rumah ada baju. Ya. Pak Abi. Ha. Tanam tu ni. Tibai mak. Sinanya kan. Dina. Beraya ini. Ha. Ha. Gua juga betul apa ni? Ha. Yang tu kan kajar pasal lu ada. 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 Kan nak bayar bakrut. Nah. Dia ni wajah. Mana? Tapi putih. Teh. Nunggu 5 bulan. Bawah Honda. Mana? Bawa naik dia oleh baju. Kan kalau baju. Punan betul gambar. Alah, kampung terui. Dah tempat gua. Ya. Ini belum boleh ya. Ni yang item dengan dah. Ini ada dulu. Nah. Yang burung ini, burung agak. Mana ada putih, mana ada. Ya. Ada dulu. Nama rara mulai ni. Boleh kau mau item dengan. Ya. Mai item dengan dah buka item. Dah nak cerita kamu nak kai kan? Item dengan. Ya. Gua ni nak pun, nak boleh pun. Ni bed kot. Kau pasal. Ya. Pasal kau bagi dalam pun kau dah nejak juga dengan bang tuan. Nejak juga sejam dia. Ya. Ya. Ada bed kot. Ada apa? Video. Nah, hanya saya kawam dengan pada itu. Dia nak ada minta yang. Dia nejak dia. Yang bunyi tu. Yang tak tenangnya nak orang bulan depan. Kata we, itu bahan itu ada lah. Ya. Ini nana kita. Betul. Dong mai tenangnya mai tak, dong mai ni mai tak. Betul. Tu dia bawa rumah itu ada bawa mai. Mak mentu dia bawa bot tu ini ni. Okey, bayar. Banyak nak ni dia hendak pegang mana orang beli. Ya. Pun pegang. Itu pun bayar. Ya. Kok bayar. Alah nak ni. Ya. Oh, ada tu we. Dua empat macam. Kaya yang jadi gila tu guys. Yang ni yang lepas itu gue dia nak je yang tahu dia belum. Manglan ke perbot. Kita bagi dulu sini. Kita makan gue dulu jalan ni. Pak pun dah kemudian lu nak ya. Ya. Itu pula. Memang gue. Cuma nampak gelan. Buat apa penting bebe. Kan gelan. Gelan tarik kau ikan balu. Tarik itu. Kenan. Tahu ni. Dan dah. Ya. Ni yang Ya. hanya orang bitik kan. Berarti le pengalaman nampak burung ron dan tak penumpang. Yang sekitar Popoh Pedung kejadian. Anak yang gila, mana yang boleh. Boleh malam. Berarti ron naik tak penumpang jauh-jauh le len daerah Geli atau laut? Anak yang gila. Le daerah Geli, daerah rawa-rawa nah. Ya. Dia udah kumpi dalam juga, dalam rumah. Betul. Udah kumpi. Ya. Pun menam tu tadi. Ya. Wow. Ya. Ya, punan dekun value mana tu. Ya. Tu bantu jatuh we, tu mana kau we. Ya. Kalau cuma makan ke gede. Ya, inilah rakan-rakan dan sobat-sobat tentang kisah seorang Pak Cik kita, pengalaman dia tentang cerita misteri makhluk halus yang sering melanda ketika dia menarik ojek di sekitar Aceh Utara. Inilah pengalaman beliau, seram sejuk katanya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.